Saya ada sejarah dengan Uncle Sabri Yunus. Okay. Kita pernah buat show teater Tok Janggut. So ada satu scene ni nak serang, dia pun cuba mempertahankan diri. Gelap. Lepas tu Jangan cakap. rupanya Hi, welcome back to Juju Talks episod kelima. Hari ni kita ada Abang Askar. kan, Abang Komando Polis, Abang Komando Polis Azizul Amal bin Abu Hassan. Terima kasih kerana menjemput. Terima kasih kerana sudi datang. Tak ada hal. Saya menyantuni jemputannya. Terima kasih sekali lagi. Tapi nak katalah Komando Polis tu atas dasar lakonan yang pernah dilakukan, yang pernah dibuat waktu shoot Takluk lah. Datuk. Betul. Tahun lepas bulan saya rasa 2 tahun lepas saya rasa. last year kan. Last year main. Shooting. Oh betul. Last year main masa Ogos. So kita orang habis shooting November or December 2023. Okay, so that was August last year yang dekat August last year baru dimainkan. Betul. Dekat Gala. Betul. So shooting next Takluk soon. Seperti yang saya tahu, sebenarnya tahu sikit-sikit je lah. Yang saya tahu, kalau tengok daripada perkembangan daripada director sendiri, saya rasa skrip dah settle, tapi tak tahu draft ke berapa. Tapi dah settle, cuma tak berapa pasti on info bila syuting akan dijalankan. Faham? Okay, kita masuk terus ke Takluk kan? Tak Tadi apalah. introduction Azizul Amar. Ya, saya. Tapi nama di Instagram Armada Amar. Armada Amar. Kenapa Betul. Armada Amar? Suatu ketika dahulu sebenarnya, ini antara fakta yang orang perlu tahu saya lah. Okay. Tiga fakta tiga fakta Ini fakta pertama. Dia akan datang sekali je. Alright. Sewaktu saya dimatrikulasi, saya pernah menyertai satu interview untuk nak dipilih menjadi kadet askar. Okay. Masa tu dia tak ada UPNM. Masa tu belum lagi Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okay. So masa tu saya nak try interview tu, masa tu digelar sebagai Atma lah. Kalau saya tak silap lah. Atma. So saya pun pergi dengan harapan insyaAllah lah ni. InsyaAllah boleh dapat dan menggalas impian yang teringin nak jadi seorang Navy. Okay. Sebab masa tu Ini fakta kedua lah. Ingin nak jadi Navy. Okay. Okay. Tapi dia berbalik pada yang nombor 1 pula. Bila nak melalui itu, saya tak lepas. Saya tak lepas sebab yang fakta orang perlu tahu, saya raba warna. So sewaktu buat macam ada penilaian, warna apa? Itu warna pink. Ini kuning, hijau. Okay. Dia sebenarnya agak sulit sikit sebab kalau kita nak pergi driving kan, kadang-kadang kita kena tengok nombor-nombor yang ada dekat buku number colour tu kan. Yes. Ada one point tu macam nombor tu macam agak sukar untuk saya, macam nombor apa ni awal-awal tu saya nampak. Okay. Lepas tu nak dipendekkan cerita, tak lepas interview tu. Tapi dalam hati ni, fakta yang pertama tadi nak jadi fakta pertama adalah raba warna. Okay. Fakta kedua nak jadi Navy. Okay. Sebab nak jadi Navy tu sebab dia look good. Faham. Looks very good. Faham. On white. Saya antara orang yang saya yakin yang saya, kalau saya diberikan latihan yang cukup, saya rasa I look good in white. Sebab Navy kan memang white kan. Yes. So bila tak diterima, masa tu umur baru 18 kot. 18. Awak lahir? Saya lahir 87. 1987. Betul, 4 Jun 1987. Wah. Ini cek GPT tadi. So bila dalam Navy, pangkat paling tinggi adalah, sewaktu tak silap saya, adalah Laksmana Armada. Faham. So kalau nak letak nama Laksmana Armada, panjang sangat pula dekat Instagram macam yes. Armada Amar. Okay, bila yang letak nama Armada Amar tu? Saya rasa sewaktu bila wujudnya Instagram awal-awal. Walah. Okay. Okay, kenapa tak menjadi Navy? Sebab ada warna? Sebab warna memang tak ada cara. Tak boleh.
Tak boleh. Okay, Itu faham. Betul. memang tak boleh. Macam related dengan safety. Sebab tu tak boleh lah. Sebab tu wujudnya lah satu identiti. Tak adalah identiti pun. Macam saya punya nama Armada Amar. Saya macam awal-awal tu saya buat macam okey lah, buatlah sajalah saja. Tapi kadang-kadang nama tu dah melekat kat bibir kawan-kawan. Bila kadang-kadang kalau jumpa, dia tak panggil Azizul Amar pun, Armada Amar. Armada. Memang ramai orang panggil Armada. So benda tu macam melekat. So walaupun tak dapat jadi Navy secara fizikal kan, Carry the name. Faham. Okay, fakta ketiga. Fakta ketiga, saya boleh kaitkan dengan one of my good friend, sahabat dunia akhirat saya lah, dengan Isay. Okay. Saya dengan Isay telah digabungkan oleh Sabri Yunus untuk program Bintang Mencari Bintang. Alright. Tahun saya rasa dalam 2013 kot. First edition BMB dulu. Alright. So fakta yang best pasal saya dengan dia ni, yang saya perlu kongsikan, saya dengan Isay memiliki kelemahan atau kekuatan yang sama, iaitu kita berdua berwarna. Okey. Yang keduanya, kita orang lahir dua-dua bulan Jun. Oh iya ke? Beza berapa hari? Tapi saya 4 Jun awal, Isay 4 Jun akhir. Saya 4th Jun, Isay 26 Jun. Interesting fact. Betul. Lepas tu saya dengan dia berkongsi saiz pinggang sama, baju sama sewaktu ketika mula muncul lah. Sekarang ni kadang-kadang dah berkembang sikit kan. Lepas tu kasut saiz yang sama. Maksudnya you all selalulah kadang-kadang exchange baju ke kasut ke kalau dulu memang. Tapi sekarang kadang-kadang ada yang baju saya, bila ada one point dulu saya gigih bermain gym kan, tiba-tiba masa lah bertambah besar kan. So time tu adalah besar-besar sikit. Tapi memang kadang-kadang kalau kita nak time kita tengah sama-sama berbual naik, aku pinjam baju kau, aku pinjam aku, sama-sama je. So masa kita kerja, let's say lah kat Hall FM dulu kan, tak ada masalah pun kalau baju tu tak cukup, kita pakai je sama baju. Lepas tu fakta yang best juga pasal saya dengan Isay ni, initial nama wife sama, AJ. Saya punya wife nama punya bersamaan. Saya Amarina Jamil. Okay. Isay Aimi Jamil. Okay, sekarang saya rasa nak correct lagi. Ada lagi tak bersamaan? Sebab macam coincidence tu okay lah, tapi nama wife per initial tu dah macam nama penuh tu tak adalah. Tapi yang kita panggil tu memang Aimi Jamil. Yes. Saya Amalina Jamil. Okay. Ada lagi tak? Saya rasa saya dengan dia, kita orang memang dua-dua jenis facial hair memang lebat. Lepas tu kita orang punya kening pun memang lebat. Macam nak bersambung pun. Dua-dua graduan daripada UiTM, Isay, saya USM. Dua-dua meminati bidang seni. Isay sangat terror dalam DK Barat. Tak boleh kita nak menyangkal. Saya pula masa universiti saya ambil kos lakonan. Lepas tu saya pun juga seorang tukang karut boria. Kejap. Betul kan kalau salah, Isay selalu join Sabri Yunus dulu dekat Karut Komedia. Ada ke? Saya tak ingat sangat. Tapi selalunya dia memang good in. Tapi Isay memang Isay sebab Isay terror lah. DK Barat tu memang kalau banyak betul orang awak belah tangan dia, keluar darah-darah DK Barat. Faham. So banyaklah fakta saya dah share pasal saya. Termasuk Isay. Okay, saya nak tambah fakta keempat. Fakta keempat saya nak tambah. Apa dia? Peminat MU ke? Tapi saya terang-terang di situ. Dan mahalnya lagi baju ni. Baju ni telah design oleh Nora Danish. Wow. Ada kat belakang. Gitu. Nampak? Pusing sikit. Kenapa Nora Danish sign? Memang lah, saya minta Nora Danish. Gitu. Saya minta dia sign. Masa tu saya syuting dengan dia. Bila yang baru-baru ni? Yang baru-baru ni saya shoot dengan Nora dekat Nora Danish, dengan Zizan Azak, dengan Syeri Aladan. Satu dengan ni Nazmi Adwa ada, Nasuha Sulaiman ada. Saya sangat happy set tu sebab saya bekerja dengan orang-orang yang best. Lagilah Nora ni memang siapa tak adore Nora Danish? Siapa tak adore Nora Danish kan? Lepas tu saya macam alalang lah, Amy pun saya suka, Nora pun saya suka, dan saya suruh Nora sign. Dan pakai datang podcast hari ni Datang podcast sebab saya nak tunjuk Nora. Nora was there. Nanti saya zoom. Okay, Nora was here.
Nora was here. Okay, watak tu macam menarik lah. Watak tu gelak saya tengok. Watak tu sebenarnya yang kalau banyak kali shoot sebab Zizan gelak. Yeah. Okay, watak tu sebenarnya kalau ikutkan daripada yang dihantar oleh, let's say lah, dihantar oleh kita punya PM masa tu, description pasal dia adalah nama watak tu Fuad. Okay. Fuad tu sebenarnya kalau ikutkan dia adalah seorang yang ruthless. Ruthless, tak ambil berat pasal orang, yang penting apa yang dia nak dicapai. Tapi disebabkan bila saya baca go through the script, setiap orang ada cara untuk nak warna canvas dia kan. So bila saya baca, saya cakap ini cerita komedi ni. Komedi ni kadang-kadang saya boleh cakap lah, komedi antara genre yang saya suka untuk saya main. Lepas tu di bawah arahan Kak Ira Rahman bagi saya peluang untuk the unleash the Kraken lah. So the unleash the Kraken, saya seronok. Itu jadi watak Fuad yang macam kadang-kadang mischievous, nakal dalam kejahatan. Tak kira kadang-kadang best macam ada satu scene tu, saya mesti tu first scene lah, saya first scene dengan Zizan dengan Nora. Kita tak praktis pun, kita praktis sikit-sikit dialog je, tapi kita tak praktis, kita tak bagi tahu lagi apa kita punya plan kan. Buat Zizan keluar, Zizan dah gelak. Yang dia keluar pintu tu kan. Banyak kali kan orang take. Kita dalam 2, 3, 4 take lah, sampai kadang-kadang kita kena tahan lah. Saya sendiri pun kena tahan untuk nak mengusik dia. Tak, sebab Zizan yang selama ni dia berjenis boleh tahan gelak. Dia habis buat kalau ni semua macam tu je. Tapi ni dia betul-betul gelak. Dia gelak, Nora gelak. Lepas tu satu production gelak sebab kadang-kadang saya anggap benda ni dia jadi dengan ikhlas. So kita tak put expectation. Kita membiarkan orang yang dalam spotlight tu membuatkan kerja dengan best. Yang best memang lah Zizan. Siapa Zizan? Legend lah. To be honest, saya minat dia. Minat sangat. Nak suruh Zizan saya je? Boleh nanti saya paskan baju minta. Okay, boleh Zizan. Ada orang nak minta sign. Memang minat dia sebab tiba-tiba masuk Zizan. Saya selit sikit sebab Zizan saya rasa dia ada side of him yang sangat intelligence. Betul. Sebab ada sekali tengok podcast dia dengan Sema Studio dengan Amelia. Okay. Memang saya tengok dari awal sampai habis, tak miss. Sebab from there saya tengok Zizan dia ada side of him yang dia, orang nampak dia sebagai pelawak, tapi dia sangat intelligence. Dia tahu apa yang dia nak buat dalam hidup dia. Faham. Zizan, saya minat awak. Saya pun minat awak. Okay, sebelum kita proceed, okay, awak dah makan ke belum? Saya kalau boleh nak kurangkan makan. Ya ke? Saya nak intermittent fasting. Sekarang ni tengah intermittent. Dah makan dah tadi. Dah makan dah. Tapi intermittent tu start pukul berapa? Saya punya intermittent ni agak kadang-kadang saya buat agak radikal lah. Saya pernah buat Maghrib saya berbuka. Maghrib. Maksudnya Maghrib saya berbuka. Dari semalam tadi dah makan 9 jam. Sampai Maghrib saya buka sejam. Okay, let's say lah 7.30, 8.30 kan. Okay, 7.30, 8.30. Okay, saya takkan makan sampai esok, sampai lah berbuka balik. Okay, sekarang pukul berapa? Sebab saya ada surprise. Oh ya? Oi, kalau ada surprise kena makan lah. Boleh? Boleh. Sebab apa tu? Boleh Boleh. So sampai pukul berapa tak makan ni? At least sebelum pukul 11, pukul 10 saya okay. Okay, so sekarang pukul? Sekarang 8.40. 8.40. What? Is it? Grill Heaven. Okay, saya perlu bagi tahu juga Grill Heaven ini adalah my go to order untuk wife saya. Sekiranya kita nak buat family gathering kan, macam apa benda nak order, inilah dia, Grill Heaven. Grill Heaven. Grill Heaven. Terima kasih. Saya bawa balik lah. Boleh? Awak tak boleh makan tau. Boleh. Kan diet. Nak rasa dulu ke? Tu tanya nak makan sebab lagi kita borak-borak lagi sampai pukul berapa? Dia cakap hari tu kan awak cakap yang penting Grill Heaven ada. Thank you Afiq, Nazar dan Hafiz. Wah, ini apa dia punya lobster tu kan? Ikut sikit lah. Ini antara yang memang favourite wife saya. Ini kalau dekat rumah kita orang, ini habis dulu.
Heaven tak? Oh, Alhamdulillah. Jumpa tengok je. Marilah kita makan sambil borak. Oh, Tahu kan kedai dia kat mana? tak tahu. Awak selalu order macam mana? Wah, saya yang order. Oh, dia yang selalu order. Saya memang tak ambil tahu Okay. pun sampai order ni. Grill Heaven beroperasi. Okay. Bang satu studio kan? Bang. Kau kata lah. Bang. Oh, Kelantan. Bang. Bang. Jiran Kelantan. Okay, biar. Grill Heaven. Faham di mana? Pahang dekat dengan Felda. Dekat Kuantan. Kuantan. So siapa nak datang Grill Heaven dekat Plaza Damansara. Plaza Damansara dekat mana? Yes. Plaza Damansara dekat-dekat dengan Bukit Kiara tu. Oh, okay. Bukit Kiara. Yelah kot. Okay. Okay. Nampak sangat tak pernah order. Wife dia yang order kan. Memang dia order. Okay, kita sambung. Baik. Bangun dia macam sekejap lagi. Awak tak minum ni kan? Ada orang tak. tengah cut sugar. Saya tengah kat sugar. Yang ni saya dapat. So thank you Super Group. Thank you Super Group. Katanya prebiotic. Tak apalah sebab dia tulis low sugar kan. Sparkling Saya akan prebiotic. cuba untuk minum sebab dia sparkling sips for a happy gut. Mungkin dia bagus untuk untuk Sebab kita awak punya tu. semua kan. Awak yang mana nanti awak pilih. saya Okay, pilih. jom kita sambung. Baik. Kita sambung watak Kak Paulina. Huh? Kena siapa yang sebut? Oh, Kak tak. Paulina? Pauline tu kita orang punya edit. Okay. So sebenarnya kadang-kadang benda yang Saya rasa saya kena tutup lah macam tergugat Iman. awak tutup. Tergugat Iman. Awak tutup. Okay, sambil-sambil nak lagi tak? Tak apa, Okay. nanti. So sambil-sambil nak tanya, cerita tu bertajuk apa gitu? Cerita itu bertajuk Hotel Cinta Kamu. Okay, so dia bersiaran. Dia bersiaran di satu streaming platform yang baru Okay. bernama Usanita TV. Oh, tak pernah dengar. So dia baru. View. Dia kira macam view suka semua kan. Ha-ha. So ni adalah satu streaming platform yang terbaru yang bernama Usanita TV. Okay. So Jadi yang ada siapa yang melatah tu? siapa? Siapa yang berlakon ni? Nora Danish. Nora Dennis, Zizan, Sherry, saya, Nasuha, Nazmi Adwa dan Fahmi. Okay, so sekarang dah bersiaran lah. Dah. Okay. Berapa episod? Dia sekarang dia satu telemovie. Telemovie. Dia telemovie. Okay. So duration tu saya rasa saya tak tahu sampai habis lagi. Tapi dia ada ulangan lah. Dia kalau awak purchase contoh untuk cerita kita orang tu, Netflix lah. Is there? ya. Okay. But dia ada macam beberapa series, beberapa telemovie yang lain you can watch it free. Tapi untuk cerita kita orang tu you have to purchase it dalam RM9.50. Let's say kalau hari ni kita recording 23 bulan 9. Awak beli hari ni kan. So subscription awak bertahan sampai tahun depan 23 September 2026. Okay, faham setahun. So RM9.50 boleh tengok setahun. Saya suruh berbaloi ya. Murah gila. Betul. Okay. Alright, kita sambung pasal watak tu. Okay. Yang tadi awak excited. Saya nampak awak excited dengan watak ni. Watak tu bila diberikan keizinan oleh Kak Ira, director kan. Sebab kadang-kadang director pun ada dia punya hala tuju dia tu. So untuk sebagai seorang pelakon kita kena menyamakan titik tengah lah, sama ada kita punya hala tuju dengan director hala tuju pun harus berjumpa satu frekuensi atau tak. Bila Kak Ira bagi description, detailing macam mana, saya pun buat. Dan apa yang saya buat first time masa tu, memang dia sekadar kalau kita rehearse dialog tu okey lah, tapi overall tu kita tak tunjuk lagi kawan-kawan kan. Dia jadi best sebab kita tak expect apa dia nak buat. Dia pun tak dapat kita expect kan. So benda tu kadang-kadang sebagai sama-sama kita bermain sama kawan-kawan ni, dia kena ada Dia challenge your creativity juga untuk ni kan, berkarya. Betul. Sebab untuk macam saya cakap saya respect Zizan, even though dia dah level lain lah Faham. compared to me. Contoh kalau ada Zizan, ada Nora, ada Sherry, level dia orang sangat tinggi. Tapi awak pun ada you are not that bad. Tapi kalau kita cakap pasal siapa mereka itu, Faham? mereka di situ. Faham. Okay. Kalau macam Zizan ni, walaupun dia ada dekat situ, ada scene lain saya yang dia pun tak tahu lagi, tapi saya perlu bermain dengan dia.
dia tunggu dan dia tengok, dan dia very supportive. Zizan Razak, Nora Danish, Syarilah Haddad, memang jenis kalau orang yang bagus-bagus ni, dia tak masuk telinga kanan keluar telinga kiri je. Dia masuk telinga kanan, dia proses, telinga kiri tak keluar, dia keluar ikut mulut, dia keluar ikut emotion dia tu. The best. Dalam industri ni, untuk menjayakan satu karya yang hebat, perlukan orang-orang macam ni. Perlukan sebenarnya satu teamwork yang sangat best. Dan cerita yang kita orang shoot tu, sebenarnya kalau ikutkan, dia adalah satu shooting yang agak in a hurry. Oh, okay. Terkejar-kejar. Sebab tak silap saya, dia punya pre-pro pun tak berapa lama. Okay. So memang nak buat terus. Faham. Untuk dapat create satu karya atau satu shooting environment yang sangat best, hands up lah untuk yang terlibat dalam semua hotel cerita kamu tu, memang best. Faham. Sebab kalau nak kejar ni, banyak benda you kena fikir. Maksudnya macam preparation. Betul, nak shoot kat mana, kat sini, kat mana, suasana. Kena check. Kita shoot kat Cameron lagi lah. Cameron tu memang best gila babi. Kenapa? Sebab Cameron sejuk. Cameron sejuk maksudnya? Cameron tu kita shoot dekat memang satu kat rumah area kita shooting tu. Memang dekat Cameron tu memang dia sejuk. Pagi-pagi kalau kita datang shooting nak breakfast pun, dia sejuk. Kita tak rasa berpeluh langsung. Faham. Lepas tu bila dia hujan kan, kita kalau keluar kita macam awak ada post kat story. Ada post. Memang best. Memang best. Saya tengok awak macam happy betul dengan this ni. Apa tu? Sebab saya dah lama tak masuk dalam shooting telemovie. Okay. Bila masuk pula tahu pula siapa yang terlibat kan. Best. Best. Faham. Okay, saya nak tanya sebab awak cakap lama tak masuk telemovie. Okay, kita move forward to, bukan move forward lah. Saya rasa saya nak patah balik. Nak tanya macam mana awak punya penglibatan awal, macam mana boleh bermula menjadi selebriti semua ni? Lepas study dekat USM, saya ada sejarah dengan Uncle Sabri Yunus. Okay. Kita pernah buat show teater Tok Janggut. Saya tak ingat lah dekat mana spesifik venue kat situ. So ada satu teater. Okay. So ada satu scene ni sebelum nak Fade to Black, House Black. So kita macam orang kampung pergi serang Sabri Yunus sebagai masa tu dia pegawai polis ke apa entah. So nak serang, dia pun cuba mempertahankan diri. Gelap. Lepas tu jangan cakap. Rupanya uncle punya senapang dah tercocok kat saya punya lutut. Dan parutnya masih lagi ada kat sini. Betul masih ada. Kejap, senapang tu tajam macam mana? Senapang prop je. Okay, tapi yelah, dia pipe kan. Sebab korang bertempur. Macam nak menyerang dia lah. So parut tu masih ada lagi di lutut, tak boleh tunjuk sebab maksudnya kita menjejak alright ya. Tapi maksudnya dalam lah. Dia tak ada dalam. Maksudnya dia luka yang bahagian luar sebab lutut kan dia tak dalam sangat kan. Sebab bertempur, so dia macam kuat. Dia macam kan? Attack lepas tu pergi belakang. Pergi belakang tengok tadi senapang tu cucuk siapa? Cucuk saya bang. Cucuk saya. Nampaklah apa dia punya luka dia tu. Lepas tu fast forward ke depan, Isai ajak saya berjumpa untuk nak masuk Bintang Mencari Bintang. Okay. Sebab Isai dengan Uncle Sabri pun memang quite close lah. Sebab diorang dalam aliran sekolah di Kebarat kan. So Uncle cakap dia nak Isai cari partner untuk masuk Bintang Mencari Bintang. Okay. So bila digabungkan, saya dengan Isai, walaupun kita baik dengan Sabri Yunus, tapi kita tak pakai kabel lah. Kita still melalui proses yang legit, yang kita pergi ke Aeon Situangsa untuk pergi audition. Kalau tak bagus lah. Kalau bagus lah. Kalau rezeki adalah dipilih. So alhamdulillah dipilih. Masuk dengan Isai dalam Bintang Mencari Bintang, dalam kumpulan Titan. Lepas je habis tu semua, sebelum tu semua pun, sebelum masuk Titan tu sendiri pun, saya dah
adalah kadang-kadang Uncle Sabri panggil lepas saya habis belajar, panggil untuk berlakon telemovie dengan dia, walaupun watak tak berapa besar, tapi daripada kecil tu lah yang kita nak berkembang. Alhamdulillah. So kalau nak kata daripada start career lakonan, daripada zaman study dah buat teater dah. Lepas tu habis zaman study memang pergi ke KL, pergi Kuala Lumpur, buat musical Tun Mahathir dekat Istana Budaya. Okay. Lepas tu buat musical Terima Kasih Cinta dekat Istana Budaya. Maksudnya awak bermula dengan teater? Ya, betul. Because sebab teater ni sebenarnya tak semudah macam berlakon depan kamera yang saya tahu. Dia sebenarnya kalau awak tanya saya, dia ada yang susah, ada yang renyah, dia ada pros and cons lah. Okay. Sebenarnya kadang-kadang ada orang yang terror teater, tapi bila on screen dia tak terror. Bukan sebab dia tak terror berlakon, tapi untuk adaptation, pemahaman dia nak berlakon depan TV. Teater kita kena main besar. Sebab kita bermain jauh, orang tak nampak sangat. Betul. Kalau kita macam Aiju, kan orang tak nampak, orang cakap kayu ke? Kalau kita main dekat TV, kamera memang macam ni kan. Kita cakap apa khabar, orang dah boleh nampak dah. So kita main natural. So adalah, maksudnya ada je orang, tapi acting still the same. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab macam ni, teater macam awak cakap tadi, expression kena nampak jelas semua. And then you tak boleh buat mistake. Sebab you tak buat mistake, maksudnya dia secara live. Okay. Tapi kalau tak buat mistake, maksudnya kita bukan manusia lah. I know, maksudnya macam kalau depan kamera, dia dekat, dia take macam Zizan gelak, for example. You boleh retake apa semua. Tapi teater boleh juga. Boleh juga buat mistake. Sebab tu kadang-kadang teater, semua benda dia akan melibatkan pasal teamwork. Kalau you buat salah macam mana pun, bila teman lakon sedar diri dan sedar ruang, apa yang terjadi, latihan cukup. Salah tu, dia tak akan cakap salah tu, dia akan cuba backup balik supaya masuk balik dalam point tu. So kadang-kadang saya pun kadang-kadang bila dah berpengalaman sikit, kadang-kadang bila berlakon dengan junior-junior, contoh dengan teater kan, saya kerap juga kadang istilahnya bukan membuli lah, selalu try buat salah, nak tengok diorang ni aware tak aware, tempat lagi tapi bagus lah, dalam kata permainan sebenarnya it's good for them lah. Betul. Untuk practice. Okay, so tadi awak cakap pasal telemovie. Betul. Okay, teater, telemovie, drama, filem nak datu semua ni. Betul. Antara empat-empat ni, yang mana yang sebenarnya awak suka? Saya lebih suka kalau ikut kata mudah bekerja, kan, telemovie lah. Sebab selalu kita shoot telemovie pun dalam paling lama pun 7 to 12 days. So kita boleh fokus 7 to 12 days tu shooting. Lepas tu kita dah tak payah sarung dah watak apa yang tu. Maksudnya dah habis lah. Kita tinggal nak pakai watak lain lah, sarung watak lain je. Di episod ni pula kadang-kadang dia ada kesusahan dia, tapi dia best dia pula. Dia menguji kita. Contohlah kita shoot hari ni episod 40, scene 39. Scene makan, episod 40, scene 39. Okay, cut. Sekejap lagi kita nak shoot scene episod 2, scene 3. So dia kalau tak aware dengan jalan cerita itu, dia tak tahu lah. Betul. Tapi kadang-kadang sebab ada production, ada orang yang jaga continuity, ada AD membantu. Filem pula, siapa tak suka berlakon filem? Satu skala yang sangat besar. So semua ada bestnya. Awak ni agak positif juga sebenarnya kan? Kan? Okay, kalau macam tu nak tanya awak, sepanjang berlakon lah, sepanjang menjadi anak seni ni, apa titik terendah dan titik tertinggi dalam hidup awak? Which one yang awak nak cerita dulu? Kalau saya cakap pasal titik terendah, titik tertinggi, saya punya definition adalah moment. Bila bagi saya, moment saya yang paling saya happy menjadi anak seni bila saya diterima. Saya menerima diri saya dah menjadi anak seni. Sebab dulu masa saya study, saya sebenarnya nak je pergi audition Raja Lawak. Tapi mak saya tak memberikan keizinan waktu itu. Sebab dia nak saya ni at least apa-apa pun ada segulung ijazah. Dia nak saya habiskan saya punya pembelajaran. Dan terima kasih. Takut masa dulu kalau saya study, lepas tu saya pursue benda lain, benda saya tak boleh nak fokus. At least bila
saya pergi, lepas saya dah habis study, saya happy lah. At least apa pun saya dah ada segulung ijazah. Kalau cakap momen terendah sebagai anak seni, kadang-kadang bila contoh buat karya yang kita rasa kita ikhlas buat, kita buat untuk suka-suka, nak menghiburkan, tapi kadang-kadang orang pandang, orang macam pandang slack, macam dia ni tak best lah. Situasi macam mana contohnya yang macam, kalau awak boleh share lah, awak pernah lalui negative comment ke, negative comment tu memang banyak je. Sebab kadang-kadang, tapi yang terkesan, yang paling terkesan sebenarnya dulu saya rasa Amma yang dulu mungkin akan membaca dan koyak. Oh, jenis baca komen, lepas tu macam di affect your mood apa semua. Tapi sekarang sih macam okay lah. Bagi saya it's very simple. Kita tak boleh nak control people. Kita tak boleh nak control apa yang diorang gunakan tangan diorang untuk nak menaip apa. Faham. Kita tak boleh nak control apa benda yang diorang cakap. Contoh lah, saya buat lagu yang saya campur-campur tu kan. Oh yes, itu nak kan? Cakap bila saya buat lagu-lagu macam tu, ada orang cakap macam saya ni tiru Nami, kan? Tapi apa yang tirunya? Konsep Nami lain, konsep saya lain. Saya baru teringat bila awak cakap macam tu, saya baru teringat ada one time Nami dia ada macam up juga sebab benda macam tu. Ya. Tapi itulah manusia kalau nak salah kan. Sebab saya pun dah tak ingat. Saya cuma enjoy je your content. Saya dengan Nami pun saya macam okay, kadang bila ada momen, ada sekali tu kita buat content sama-sama. Sebab benda ni adalah untuk hiburan. Mungkin bukan 1,000 orang yang gelak, tapi orang kawan-kawan terdekat yang gelak. Boleh lah at least dapat letakkan senyuman dekat bibir. Apa benda sial lah ni kan. Okay lah bila kita baca komen yang kau ni tiru lah, apa benda kau ni, macam okay, delete kan. Dah tak ada masa lah kan? Nak koyak-koyak ni. Tak, lagi satu nak masuk 40 memang macam tu kot. Saya rasa. Sebab recent ni saya pun macam tu. Sebab tu bila awak cakap, saya buat conclusion, kita not about age, maybe age jugalah. Tapi kita lebih selesa berdamai dengan keadaan. Tadi, betul. Berlarilah kemanapun, jika kau milikku, kau milikku. Okay. Wow. Lagi? Dah tu je. Plot twist tak ada kali ni. Tak ada. Okay, saya tanya macam mana awak boleh ada idea untuk buat yang tu? Kebetulan benda tu sebenarnya dah lama dah buat. Okay. Cuma tak di content-kan. Yang first kali Raya. FYP Raya kan? Raya. Saya tak lagu sangka. Lagu apa yang lemak? Alamak. Yes. Alamak, raya lagi. Kue raya tak jadi lagi. Ada tepung, ada kelapa. Masak gulai ada enaknya. Pak Pung Pak Mustafa si oleh di rumahnya. Ada tepung, ada kelapa. Masak gulai ada enaknya. Masa saya buat tu, saya record, benda tu saya tak sengaja pun macam okay lah saja raya tu. Lepas tu lagu tu pun lagu kawan-kawan. Lagu Sofia, lagu Cik Manggis, lagu Azira kan. So, macam buat je lah. Bila saya buat, orang pertama saya punya pengampang saya, lagi keeper saya, wife saya, Mami, okay tak? Okay je. Kadang-kadang macam tu je. Okay je. Okay lah, post lah. Post dengan tak ada expectation yang tinggi lah. Sekali FYP. Saya pun tidur. Bila saya dah post, yang komen tu kawan-kawan lah. Contoh okay lah, lepas tu I sleep on it lah. Saya tidur. Besok je saya bangun, banyak je. Lepas tu saya try, orang cakap TikTok is a fun channel. Maksudnya fun channel kan. Lepas tu saya macam okay, convert lah, saya letak kat TikTok. Oh, maksudnya dekat Instagram saya dulu? Saya buat kat Instagram dulu. Okay. Lepas tu baru saya buat dekat TikTok. Saya perasan dekat TikTok, dekat FYP. FYP kat TikTok. So bila saya post, saya pun tak menyangka yang benda itu boleh FYP menyentuh dan maksudnya berjumpa titik tengah saya, konten saya dengan viewer saya. Dan Azira komen, ramai orang komen. Oh, bukan salah lagu dia orang kan? Memang best. So dia terbawa-bawa bila
saya tak pernah lagi kadang nama-nama yang besar komen, contoh macam Wak Doyok komen. Wak Doyok. Ramai masa tu. Ramai, saya tengok. Ramai gila komen. Kalau awak boleh ingat, masa tu berapa viewers? Beratus-ratus ribu tau masa tu. Masa saya komen lah. Saya rasa kalau ikutkan, sebab selepas tu ramai orang menanti-nantikan. Kan? Betul kalau first saya post dekat Instagram masa tu, alamak tu 863,000 views. Ui, serius Saya punya like 21,000 like, 1,500 orang komen, orang forward 10,000 orang forward. 10,000. Wah, orang forward. Benda tu tak sangka pun. Kadang-kadang benda yang kita tak sangka ya. Sebab saya pernah buat konten macam tu sebenarnya, macam orang tak nampak, orang tak perasan, tapi kena time raya. Betul. Lepas tu lagu Alamak tu pula trending gila. Dia punya plot twist tu. Betul. Sekarang buat lagi kan? Sekarang buat lagi tapi kadang tak sempat. Saya tengok yang macam Kang kalau sebut ni kena block pula. Let's buat My Chemical Romance. Benda tu pun cara tak kebetulan macam buat konten lah kan. Kebetulan orang kata korang tak faham kot pasal kena block kalau MCR. So kalau yang tengok lah, yang tahu lah kan. Yang tahu lah kan. So bila buat konten MCR tu pun saya tanya awak, Mami okey tak? Okey. Dia sangat mudah orangnya. Tu bila saya post, ini saya dapat tag makin yang market yang lain tau. Awak tahu siapa antara orang yang komen saya? Okay, interesting. Engku Imran. Serius lah. Engku Imran komen dekat saya punya. Dia sangat tak aktif dalam media sosial. Dia komen dekat saya, antara komen yang saya akan ingat sampai bila kan. Dia komen macam ni. Contoh lebih kurang bunyi dia macam ni lah. Dia tag My Chemical Romance. Dia cakap My Chemical Romance give this dude a VIP pass. Itu market yang saya tak pernah sentuh. Dan bagi saya mustahil lah untuk waktu itu Engku Imran follow saya. Sebab saya sebenarnya dah banyak kali dah jumpa Engku. Okay. Cuma mungkin dekat social media tak meaning jumpa majlis tapi dekat social media mungkin dia tak kenal, tak ingat saya lah. Lepas tu yang follow saya juga ada seorang doktor ni selalu main paddle. Dr. Jazel. Tak sure yang mana. Dia pun follow saya. Dan yang paling best, lepas FYP semua tu MCR. Dan MCR baru ni lah. Yang first yang saya buat konten tu. Dan yang paling best, kawan saya call saya. Kawan circle saya. Dia cakap, bodoh, engkau tahu tak engkau punya konten ni kan, kawan aku pecah siap. Betul, sebab kawan aku hantar kat aku. Betul, aku cakap tu kawan aku memang member aku. Yelah, sebab macam siapa-siapa pun suka share kalau konten tu kelakar ke apa semua kan. Tak member tu duduk mana? Canada. Serius lah, sampai ke sana. Macam mana saya duk fikir, macam mana saya konten boleh pergi algoritma Canada kan? Okay. Dia orang Malaysia tapi yang dah duduk dekat Canada lah. Kalau algoritma ni macam there must be macam you dekat situ baru keluar kat Canada. Sebetul? Ya. Interesting. Tapi nak kata lagi interesting lagi, saya masih lagi tak dapat tiket MCR. Tak ada cakap apa-apa, nanti kena block. Nanti tiba tak ada dalam friend list. Mungkinlah nanti sensitif sangat tu. Opening untuk My Chemical Romance kan. Jadi bodyguard ke apa. Kan. Itu antara plan saya. Bodyguard ke apa semua memang kat situ. Saya memang plan sama ada saya nak jadi bodyguard atau saya nak jadi janitor. So saya akan stay kat sana dalam seminggu awal lah. Tarik your wife sekali lah. Tak apa, biar saya je tengok. Okay, awak banyak kali sebut pasal your wife. Okay. So ala-ala nak selit sikit sepanjang macam kahwinan ni. Dia punya support tu macam mana? Support dia endless support lah. Memang orang kata teguhnya seorang lelaki ni ada satu support system yang sangat kuat dalam belakang. Kenapa saya tanya? Sebab boleh nampak tau, you really appreciate her. Maksudnya memang nampak you appreciate her. Makan ada memang selit. Itu memang dia babak makan saya serah juga dia, saya percaya kat dia. The moment kalau contoh dia rasa nak makan laksa Johor ke, memang itu kalau dalam satu kementerian tu, dia adalah kementerian makanan lah. Saya kementerian makan, dia kementerian order makanan.
Saya Sebab kena tahu apa pakai. tak tahu Grey Heaven ni kat Saya tak tahu. mana. Tapi terima kasih sekali lagi Green Heaven. Boleh hantar dekat rumah saya. Nanti saya hantarkan alamat. Saya akan buat review. Ni bawa balik lah kejap lagi. Memang tak buat apa. Ini bawa balik. Untuk yang nanti untuk akan datang. In future. akan datang. Okay, anything else about your wife yang you nak share? Dia macam interesting sebab saya dapat rasa yang macam she's a great woman yang menjadi tulang belakang awak. Sebab saya rasalah untuk menjadi pasangan kepada anak seni, selebriti, Saya kena betul-betul memahami. Betul. Tapi saya memilih untuk tak nak berkongsi sangat. Faham? Sebab for me to know, for she to know she also. to know also. No, for me to find out. For you to find out. Okay, tak apa. Tapi kita pun dah towards the end sebenarnya. Ya. Lagi 10 minit. Oi. 15 minit. Cepat je kan? Laju juga lah. Tanya. Tak perasan tu. Saya nak tanya pasal Muay Thai juga. Okey, silakan. Okay, Muay Thai ni adakah dia benda yang awak minat ataupun awak memulakan macam mana awak start Muay Thai ni disebabkan Saya mula Muay Thai 2016. 2000? 2016. Okay. Macam mana boleh start tu? Okey, masa tu saya dulu pernah buat satu program travelog, satu program magazine untuk RTM berjudul Combat. So dalam 12-13 Combat. Macam mana nak cerita tu? KOMBAT. Combat. Combat. So dalam program tu ada 13 episod. So 13 episod tu saya belajar seni mempertahankan diri yang berbeza-beza. Dah tengok 2016. Saya tak ingat, lama dah sebenarnya. Combat. Okay. Dalam magazine tu contohlah ada 13 episod. 13 episod saya dengan kawan saya Fazina Isyamuddin kena belajar seni mempertahankan diri yang berbeza-beza. Cuk, dia TV magazine. Maksudnya kalau kita panggil magazine lah. Okay. Alright. Lama betul tu. So belajarlah silat gayung, lepas tu ada belajar silambam, ada belajar TTS tempur tanpa senjata, ada belajar Muay Thai juga. So antara banyak-banyak tu, antara 13 tu, antara benda yang saya masa tu tak suka adalah Muay Thai. Sebab dia bagi saya dia macam dia memerlukan physical fitness level yang tinggi. Betul. Tapi at one point tu saya macam nak kahwin time tu kan? Okay. Tapi macam kadang-kadang dah takut macam dah naik juga sikit-sikit kan. So faham. Maksudnya macam untuk appearance lah. untuk appearance. Lepas tu Muay Thai ni kan satu form of cardio yang sangat bagus kan. Bila berpeluh gila-gila punya. Started tu sikit. Masa tu saya training dekat American Muay Thai Gym. Antara cikgu pertama saya perlu cakap terima kasih kepada Saiful American kerana mengajar saya, dan juga isterinya Zianti kerana mengizinkan saya belajar dekat American Muay Thai. Benda tu dia datang, dia suka tu akan bila dia jadi tak perasan tau. Tiba-tiba macam jom kita pergi Thailand lah, nak kita pergi Thailand, kita beli barang-barang Muay Thai, lepas tu kita balik lah. Faham. So saya dengan kawan saya pergi semata-mata pergi makan dekat Usman. Tempat dekat Usman, makan Usman. Saya pun makan kat Usman juga. Makan kat Usman, lepas makan Usman pergi apa, cari barang, pergi tengok fight. Sebab dulu masa saya kat Dubai 2016 selalu plan nak pergi ke Phuket Tiger Muay Thai. Dulu tapi tak sempat. So faham minat tu macam mana dia punya apa? Usaha, effort. Bila dah jatuh cinta tu kan. Jatuh cintanya lagi sewaktu tu memang hari-hari pergi training. Cuma training tu terhentilah sewaktu COVID. Tak boleh nak keluar. So memang time tu pun memang kalau nak buat pad work pun memang kita perlu ada kita coach kan, ada kita trainer, tak ada nak buat apa. So kadang buat tak ada install punching bag kat rumah ke apa semua. Jadi bosan. Dia jadi boring. Sebab kalau contoh kita training dekat rumah kan, dia kena datang, benda ni kita kena datang kat gym juga. Faham. Ambience je, suasana kan. So bila dia terhenti berapa lama? Terhenti berapa lama? Terhenti sepanjang PKP tu lah. 2 tahun jugalah. Setahun lebih. Lepas dah berhenti tu memang malas lah. Memang malas lah. Momentum dah hilang lah. Lepas tu kadang-kadang sebulan 3 bulan sekali buat training sekali.
Faham 4 bulan sekali, baru training sekali 2. Angin dah hilang, pancit memang dah datang dah semua kan. So macam malas. Tapi bila saya menyedari kenapa saya start balik Muay Thai, bila macam nak ikat tali kat tali kasut macam damn sangkut Senak macam, sebab perut ni dah tak kelakar. Yeah. Lepas tu bila macam contoh nak buat scene, ada let's say lah scene fighting kan, saya rasa form saya tak betul. Dia jadi macam kekok tau. Dia macam orang cakap muscle memory kan, tapi dia jadi tak cun. Tapi best ni Muay Thai ni lagi dari sudut let's say lah mentally kau takkan ingat lah pasal masalah kau kat luar, sebab kau akan fokus pada kau punya penat, kau punya sakit, kau kena torture lagi dengan kau punya coach. Itulah. Betul. Tak, saya faham sebab saya buat Muay Thai juga. Saya buat capoeira dengan Muay Thai. Capoeira belajar kat mana? Dekat Kelana Jaya. Okey, sekali satu gym. Tak. Ni different. Sebab saya pergi capoeira dulu, pindah Dubai. So dekat Dubai Muay Thai. Balik Malaysia ni dah ke laut sebab busy. So memang selit mana yang sempat. Faham. Tapi kalau Muay Thai sekarang saya pergi Red Wolf Muay Thai. Dekat mana? Subang Jaya. Subang Jaya. SS15. Tapi dah lama tak pergi. Sebab busy kan. Sempat. Daripada 8 bulan kan. Tak sempat macam dah berapa bulan sejak buat podcast jugalah. Sebab my schedule, flying, podcast, faham. semua tu. Faham. Tapi sebab tu faham, bila dah stop nak dapat momentum benda tu, badan semput nak buat aktiviti. Di usia macam ini pula kita nak adapt balik. Betul, kadang-kadang orang cakap you only need 30 minutes. Apa cakap kena 30 minutes tu. Ada time, percayalah, apa yang saya cakap ni mungkin awak akan setuju lah. 30 minit tu lebih baik untuk kita tidur Sebenarnya Tapi kalau macam my situation 30 minit tu handphone, editing semua. Okay, faham. Sebab lain-lain fly, podcast semua tu. Ya. Okay, so Muay Thai ni adakah dia banyak membantu untuk awak mendapatkan watak dalam mana-mana? Saya watak tu tak sangat. Sebab tapi itu cuma lifestyle lah. Lifestyle saya. Dan saya seronok kalau contohlah diberi peluang untuk nak membawa. Saya pernah bawa satu watak tu, memang kena fighting lah. So dengan adanya saya belajar form and structure Muay Thai. So form dan structure untuk nak fighting tu jadi cantik. Dia tak adalah jadi macam kekok. Betul. Sebab kadang-kadang bila kita shooting, kita ada koreografi stunt, koreografi fighting yang telah dikoreograf oleh kita punya stunt team, kita punya fighting director dan director of fight semua kan. So itu dah ada, so kita perlu ikut. Bagi saya, kalau dia sebenarnya satu kemudahan untuk fight team bila kita nak shooting kan, bila kita tahu secara basic tu contoh. Betul. Kan, memudahkan. Ada orang cakap okay 1, 2, tapi sebenarnya dari cantik 1, 1 masuk masuk hook ke kan. Betul. Senang cakap, kalau kita penonton tengok dia nampak macam tu, dia nampak kelakar. Nampak kelakar, tak real. Betul. Semua kan. Betul. So of course sebagai pelakon awak nak the best. Betul kan? Saya nak nampak, kalau contoh betul lah masa tu ada scene fighting, nak look good. Of course. Dia mesti nak look good juga. Kalau awak tak macam orang sekarang memang pandai tengok. Betul. Pandai tengok, pandai komplain. Betul. Media sosial senang sangat nak komen. Dulu lain awak. Dulu zaman-zaman kita orang. Tak, zaman URTV kena tulis surat hantar dekat infus. Kena hantar surat, tulis surat. Sekarang semuanya di hujung jari. Media sosial. Nak hantar gambar pun MMS tau. MMS pun kita ambil kira tau. 50 sen tau. Top up RM10. Receive gambar kena terima. Receive gambar kena bayar sebab kita nak download. Nak hantar balik dah RM1. Baki 9. Mana nak call maknya, mana call ni tiba. The best part, tengah hantar shot sekali tak delivered. Kredit habis. Okay, kita dah towards the end. Baik. Tapi saya nak tanya, kita penutupan kita lah dah tu. Okay, so kita macam buat conclusion lah. Macam mana awak boleh dapat menjadi salah seorang cast lah dah tu? Kalau awak tanya saya pun tak tahu macam mana nama saya naik. Sebab mungkin yang watak-watak yang lain, yang watak-watak besar, mungkin diorang dipanggil untuk casting lah. Awak tak dipanggil untuk casting? Saya tak dipanggil, tapi saya dah sebab tu sekarang macam mungkin nama saya naik dekat casting department lah. Mungkin nama saya naik juga disebabkan oleh Abang Zul pilih. So root cause tu sebenarnya saya tak tahu sebenarnya. Tapi saya
berasa sangat happy, bangga terpilih. Dan ada sekali tu saingan Hairi lah. Saingan Hairi memang kira memang badis lah. Fikir gila kita dapat lepas tu kita dah kita buat opening tu kita So satu pengalaman yang memang sukar untuk saya nak dapat lagi sekali lah benda tu. Faham. Lahat dah tu saya tengok meremang bulu roma. Dahsyat. Apatah lagi yang tengah syuting tengah panas. Korang punya training kat sana kita semua. tak ada jaga makan tau Ju. Maksudnya? Kita tak jaga makan. Gula ke apa benda tu semua tak ada. Kita tak jaga pun sebab kita syuting kan? dengan baju tu berat. Yes. Dengan senapang je lagi. Dengan semua equipment je lagi. So memang kita orang daripada shoot action sampai it's a wrap for today. Barai. Kita berpeluh je. Barai. So awak cut sugar semua ni adakah preparation untuk Lahad Datu juga? Tak ada. Saya cut saya rasa sebab siap lah untuk lifestyle lah. Okay, so Lahad Datu ceritakan sikit tentang watak awak. Okay, saya memegang watak Corporal Ali. Okay. Yang kalau dalam Squadron Charlie tu saya dengan Hairi ni orang yang recon lah, orang yang tengok bahagian depan. So rapat dengan Hairi dan rapat juga dengan ketua-ketua skuadron yang lain macam Kamal, Syafiq, Mustaqim, Anding. Kita orang paling rapat dengan Anding lah sebab Anding ketua Charlie. So seorang komando seorang komando polis Batch 69. Itu dia. So awak kan cakap nak jadi Navy sebelum ni. Bila awak dapat watak ni, apa perasaan? Dia jadi macam at least dia bukan senang tau untuk nak dapat berlakon cerita yang badan beruniform kan. Especially contoh macam Batch 69. Siapa yang tak tahu Batch 69? Antara komando yang memang terror kan. Dapat berlakon jadi itu pun dah okey dah tu kan. Walaupun lah kita orang pergi training tu seminggu tu, itu baru ushi lah. Ushi tak sampai tahap diorang punya training lah. Tapi untuk bawa watak tu memang happy lah kan. Berbangga dia macam nak berlakon filem apa? Batch 69. Yalah. Watak apa? Komando. Lahad Datu sama macam sejarah kan. Betul. So looking forward for the next shooting. InsyaAllah. Tapi tak tahu lagi terlibat atau tak. Untuk Takluk 2 tak tahu lagi. Oh ya ke? Sebab sekarang ni tak keluar lagi. Belum lagi. Tapi kita sepatutnya podcast hari ni ada Mustaqim Bahadur dengan Hairi. Tapi dia busy. Faham. Okay. Oh, ingatkah awak? Maksudnya nama tak keluar lagi. Nama siapa yang terlibat time shooting ke apa, watak semua tak tahu lagi. Cuma saya harapkan kalau terjadinya Takluk 2, walaupun saya tak terlibat, saya doakan sukses lah untuk Takluk 2. I'm looking forward. Betul. Sebab saya memang suka movie-movie macam ni. Kalau movie Hollywood macam G.I. Joe, betul. Apa tu, Expendables, betul. Semua tu memang saya minat. Saya memang suka movie actions macam ni. So lah Datu ni I'm looking forward lah. Saya harap-harap lah. Saya memang, saya tahu benda tu memang akan jadi barang yang best. Sebab tak tahu lah siapa yang akan terlibat semua. Tapi saya percaya bila cerita yang macam yang ada kaitan, yang mungkin tak 100% sama, tapi mungkin inspired by ni, dia akan jadi macam benda tu lagi orang appreciate. Orang nak tahu what's gonna happen. Betul. Dia macam awareness juga. Betul. Macam ada orang tak tahulah Datu. Betul. Masa saya post pergi gala tu, saya post Lahad Datu, dia cakap ni lah yang Lahad Datu hari tu, yang ni semua Lahad Datu kenapa. So macam I tak judge them. So macam kita share lah balik. Share. Okay awak, kita dah sekejap je kan? Sejam? Betul lah. Sekejap kan? Sekejap lah. Tak rasa. Okay, what's next? Selain daripada yang baru. What's next? Oktober InsyaAllah terlibat dengan program S2. Okay. Musical Laut Superstar. Okay. So kalau ada rezeki bertahan sampai final ada 8 minggu. Good luck to you. InsyaAllah. Audience apa? Saya, Azhar Jalil dan juga Aisyah Azman. Aisyah Azman, pelakon tu kan? Ya, yang detik lalat. Dia pun boleh tahan kelakar. Dulu ingatkan dia serius. Tak, dia rupa-rupanya bila tengok TikTok dia boleh tahan kelakar orangnya. Dia memang kadang-kadang saya bila lepak dengan dia macam nampak macam tak ada akal. Dia gila.
Kan? Betul, dia Tak memang sangka tau sebenarnya. kadang-kadang tapi itulah dia seorang yang she's very good. Sebab saya pun pernah kerja dengan dia. She's very good, she's very talented. Lepas tu dia pun pernah menang anugerah pelakon komedi terbaik anugerah Sri Angkasa. So terror lah. Okay, so pemilihan tim-tim semua ni sendiri ke? Sendiri. Okay. Sendiri. Faham. So Oktober insyaAllah. Okay, all the best to you. InsyaAllah, thank you. Okay Wak, singkat betul masa mensyukuri kita. Sekejap saja. Sekejap, tak apa. Sekejap. Cepat sikit awak boleh bawa balik untuk Yes. your wife. Ada 2 box Mami dia takkan bawa balik. Sebab awak punya intimator sampai pukul 11. Sempat? 10 lah. Sempat lah. Sempat Wak. Sempat kan? Okay, thank you so much. Terima kasih kerana Sudi datang to my humble podcast. Baik, ini was Design tak ada. Okay Wak, sehingga bertemu lagi. InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Teruskan menyokong Juju Talks. Kalau ada movie yang memerlukan wanita yang actions ke Muay Thai, panggillah saya. Takut awak busy. Fly. Kita cuba. Alright, thank you so much once again. Baik, thank you. Jangan lupa subscribe, like and comment. Bye. And